Lawyer Gandhi, bagi kes Zara Khairina, apa sebenarnya proses inquest tu? Inquest dijalankan apabila terdapat seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan mencurigakan atau luar biasa. Tujuan inquest adalah untuk tentukan sama ada suatu kematian itu terdapat unsur jenayah ataupun tidak. Inquest bukanlah proses perbicaraan yang mempunyai pertuduhan jenayah. Tujuannya adalah jelas untuk tentukan bila, di mana dan bagaimana punca kematian berlaku. Bukti-bukti yang akan dikemukakan semasa proses ini adalah seperti laporan bedah siasat, keterangan saksi, gambar tempat kejadian, rakaman CCTV dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Ahli keluarga ataupun individu berkaitan boleh memohon untuk menjadi orang berkepentingan dan terlibat dalam proses inquest ini. Proses inquest akan dikendalikan oleh coroner yang merupakan hakim mahkamah session. Di akhir proses ini, keputusan akan dibuat sama ada sesuatu kematian berpunca daripada kemalangan atau terdapat unsur jenayah atau keputusan terbuka sekiranya punca kematian tidak dapat dipastikan.